Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada barisan guru selaku hakim yang arif lagi bijaksana. Izinkan saya memulakan bicara dengan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nurhana Damia binti Wan Shanizam. Saya berumur 11 tahun dari Sekolah Kebangsaan Karak. Saya merupakan salah seorang ahli jawatan kuasa di kelas saya. Saya juga aktif dalam menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Antara pertandingan yang saya sertai ialah membaca terbuka, menari, menyanyi lagu kebangsaan dan sebagainya. Buku yang telah saya pilih dan ingin saya kongsikan ceritanya pada hari ini ialah sebuah buku yang bertajuk Rezeki Harus Dicari. Buku ini telah menjadi buku kegemaran saya dan telah memberikan saya sedikit kesedaran tentang kebaikan mencari rezeki. Buku ini dituliskan oleh Sharifah Rohaidah dan diterbitkan oleh Asma Prima pada tahun 1977. Buku ini mengandungi 16 muka surat dan mampu dimiliki oleh murid seperti saya kerana harganya amat berpatutan. Izinkan saya menceritakan sedikit ilustrasi tentang buku ini. Pengarang buku ini menggunakan bahasa yang mudah difahami, jelas serta mudah untuk menghayati ceritanya terutama bagi murid sekolah rendah. Tulisannya pula besar dan jelas. Buku ini mempunyai gambaran yang membantu kita dapatkan gambaran untuk memahami ceritanya dengan lebih baik. Buku ini mempunyai 3 peran watak utama. Buku ini menceritakan tentang sepasang suami isteri yang miskin. Lelaki yang miskin dan pemalas itu pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sempat dia memberitahu hajatnya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu supaya kita rajin bekerja dan tidak hanya minta bantuan daripada orang lain. Lalu dia pulang ke rumah. Pada keesokan harinya, dia kembali untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kehabisan makanan. Perkara yang sama berlaku, iaitu baginda mengulang kata-kata semalam. Selama 3 hari dia pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya dia pergi ke rumah kawannya untuk meminjam sebilah kapak. Lalu masuk ke hutan untuk menebang sebatang pokok kayu yang dipotong itu dijual di pasar. Dengan pendapatan itu, hidupnya pun berubah menjadi seorang lelaki yang kaya raya. Akhirnya, dia pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang kisah hidupnya. Rasulullah berasa sangat gembira. Terdapat beberapa unsur pengajaran dan nilai murni. Antaranya ialah baik hati, menghormati dan sebagainya. Selain itu, kita dapat ganjaran baik daripada buku ini. Seterusnya, buku ini memberikan nilai murni kepada kita. Akhir sekali, buku ini menekankan kepada kita supaya belajar untuk mencari rezeki. Dengan berbuat demikian, kita akan menjadi bijak dan rajin. Harapan saya agar rakan-rakan di luar sana dapat membaca buku ini kerana dapat memberikan kita sedikit kesedaran tentang nilai-nilai yang telah lama kita gunakan dan jarang kita praktikan. Saya akhiri bicara dengan serangkap pantun. Mawar putih kelopaknya bersih, tumbuh merekah mententeramkan hari. Sudah cukup dan terima kasih. Assalamualaikum, mohon undurkan diri. Sekian, terima kasih.